Harus kita akui, ketiadaan Arif Aiman Hanafi dalam kesebelasan utama JDT ketika menentang Melbourne City FC cukup memberikan impak atas JDT. Bahagian sayap khususnya dalam perlawanan tadi seakan kosong, apatah lagi persembahan penyerang import JDT Jairo da Silva yang kelihatan kurang menyerlah ketika memanfaatkan peluang. Taktikal Xisco Monos ketika perlawanan tadi juga cukup dipersoalkan oleh penyokong Harimau Selatan. Impian Johor Darul Tazim JDT untuk meneruskan rentak kemenangan ketiga berturut-turut dalam Liga Juara-Juara Asia Elite Akli tidak kesampaian apabila tewas 0-2 kepada kelab Australia, Melbourne City di Stadium Melbourne Rectangular, sebentar tadi. Harimau Selatan hadir dengan rekod baik selepas menewaskan Shanghai Shenhua FC 3-1 dan Chengdu Rongcheng FC 2-0 sebelum ini. Bagaimanapun dikejutkan dengan jaringan pembukaan tuan rumah seawal minit ketiga menerusi Max Caputo yang menanduk masuk bola sepak sudut Takeshi Kanamori. Tersentak dengan jaringan itu, skuad kendalian Xisco Monos cuba bangkit mencari gol penyamaan dan peluang terbaik mereka hadir pada minit ke-37, namun rembatan Bersun da Silva di dalam kotak penalti ditepis penjaga gol Melbourne City, Patrick Beach. Beach terus bertindak cemerlang selepas itu apabila menyelamatkan beberapa lagi percubaan termasuk rembatan jarak jauh Oscar Arribas pada minit ke-38 dan tendangan Bersun pada minit ke-49. Malah, JDT juga bernasib baik apabila pemain gantian, Besian Kutileshi gagal menggunakan peluang di depan pintu gol pada minit ke-73 untuk menambah jaringan buat Melbourne City selepas rembatannya hanya sedikit tersasar di penjuru kanan. Jairo da Silva turut terlepas peluang keemasan untuk memecah kebuntuan jaringan buat JDT pada minit ke-80 apabila tampanan kurang kemasnya menyaksikan bola melantun mengenai palang gol ketika pintu gol Melbourne City sudah terbuka. Ketika JDT berusaha keras memburu gol penyamaan, sebaliknya berlaku apabila rembatan deras Maiden memeti pada masa kecederaan terkena palang sebelum menerjah jaring untuk mengesahkan kemenangan buat Melbourne City. Keputusan itu menyaksikan Harimau Selatan kekal dengan 7 mata selepas mengharungi 5 perlawanan, manakala Melbourne City menghimpun 9 mata. Akhirnya sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.